Assalamualaikum guys. Hari ini jom kita buat preview untuk raket Apex Crosscourt Pro. Okey, raket ni dipakai oleh legend kita, pemenang peringkat emas Olimpik Rio, peringkat perak bukan emas, silap. Okey, oleh Tan Wee Kiong, alright. Yang partner Go Vision tu. So dia pakai raket ni sekarang. So dia ada warna merah dengan warna hitam. Dia pakai yang warna merah ni. Okey, so ni Crosscourt Pro. Alamak, silau lah. Harap jelas saya. Okey, raket ni dikeluarkan pada 4U sahaja. Dan raket ni compact frame, head heavy. Alright. So jom kita preview dengan lebih detail lagi raket Apex Crosscourt Pro. Okey guys, ini ialah berat untuk Apex Crosscourt Pro yang 4U. Saya dapat di 85.76 gram ataupun 86 gram lah. Jadi memang agak berat untuk kategori 4U ya. Dah kira macam masuk kategori 3U dah. Okey, so ni kosong lagi. Belum pasang tali. Pastikan macam biasa. So dapat di sekitar 86 gram. So agak berat juga ya. Okey guys, untuk balance point saya ukur dengan cara manual. Okey, dengan kosong lagi frame saja. Saya dapat di 305 mm. Okey, sama dengan yang tertera di shaft raket. Memang dia ada tulis kat situ balance point raket ni 305 mm. So raket ni memang head heavy, right? So for you head heavy. Okey guys, dari segi flex raket ni bagi saya medium stiff. Okey, memang medium stiff. So memang tak ada ragu lagi, memang medium stiff. Okey, shaft dia cukup slim. Alright, so compact frame. Okey, so recess point dia sampai sini je. Bawah ni kembung macam biasa. Right, dia cakap Apex claim frame ni jenis slim box frame. Okey, kalau anda tengok macam ni boleh nampak lah dia slim. Okey, slim je. Jadi memang macam Arc Saber 11 Pro punya bentuk. So dia laju dan juga solid. Okey, ini pun kira nipis juga. Dan dari segi sini pun nipis juga. Jadi akan buat raket ni dengan shaft yang lagi nipis juga. So akan buat raket ni swing lagi laju. Alright. So untuk grip Apex kelaskan raket ni grip dia G1. Okay, so G1 ni macam G6 Yonex lah. Memang agak kecil sikit. Tak besar sangat. Memang kecil. So G6. Alright. So sangat selesa untuk dipegang. Okay guys. So berapa harga raket ni? Okay, harga raket ni anda boleh dapatkan di kedai LD Pro Sport Seri Rampai. Okay, anda boleh google je. LD Pro Sport Seri Rampai. Alright. So dia jual raket ni pada harga 399 kalau anda tunjuk video ni. Kalau tak dia jual pada harga 429 lah. So apa akan anda dapat? Raket sebatang, raket Crosscourt Pro, tali Apex, overgrip Apex dan juga bag besar Apex. Dan tak lupa juga drawstring bag Apex tu. So banyak jugalah untuk harga macam tu, memang sangat berpatutan. Ni raket ni Tan Wee Kiong pakai tau. So dia jual harga 399 siap dengan tournament bag, tali grip semua. Lepas tu ada yang soft cover tu, yang drawstring bag tu. Jadi memang sangat-sangat berbaloi guys. Dah lah ada teknologi baru yang CCT kat sini ni. Bantu flex dengan control yang lagi sedap. Jadi guys memang cukup berbaloi. Bagi saya sarankan anda pergi ke kedai LD Pro Sport Seri Rampai dan dapatkan raket ni. Cari je bos dia. Nama bos dia Thomas. Cari je. Saya nak beli raket ni. Dia akan bagi anda harga 399 guys. Come on guys. Rugi anda tak cuba raket ni guys. Harga sangat berpatutan. Raket player ni guys. Okay. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye bye.